Akhirnya sampai juga. Hi guys, welcome back to Gadget. Ini adalah iQOO Neo 10. Jadi, tanpa mendengar masa lagi, jom kita unboxing smartphone yang ganas ni. Betul, dia punya kotak ni sangat simple dan misteri. Dan dia punya pilihan RAM yang kita dapat ni adalah 16GB RAM serta storage sebesar 512GB dan warna dia warna gold, warna emas. Seperti manakah warna gold dia? Marilah kita lihat. Kita tengok dulu apa yang kita dapat dalam ni. Wow, dapat free casing yang better daripada yang clear je. Ini aku suka. Nice. Kemudian kita dapat pengecasan sepantas 120W. Memang laju berdesup. And C2C. Okay, mantap. Ini yang penting. Inilah masanya Ferguson untuk kita lihat warna gold daripada iQOO Neo 10 ni. 3, 2, 1. Okay. Tapi dia tak nampak macam gold sangat lah. Dia macam silver. Macam dekat orang punya iQOO Z9 yang warna titanium silver tu. Ini lebih kurangnya warna dia. Kalau tengok dalam kamera pun macam tak nampak gold sangat. Dia slightly gold je. Dia punya gold ni lah. Jadi kalau tengok dia punya bahagian design ni, boleh katakan kesemua line up menggunakan design language yang sama. Bermula daripada iQOO Z9, iQOO Neo 10 dan juga iQOO 13. Smartphone flagship diorang. Semuanya design lebih kurang sama je. Okay, kita dah siap setup untuk iQOO Neo 10 dan jangan pelik kenapa dia punya OS ni sama macam smartphone Vivo. Itu sebab dia pakai Vantage OS yang samalah seperti smartphone Vivo. Jadi, untuk mengetahui anda semua, ini adalah smartphone pertama di Malaysia yang menggunakan chipset Snapdragon 8S Gen 4. Ini adalah satu chipset yang powerful, chipset yang berkuasa. Tapi, sejauh mana powerful dia dekat smartphone ni, kita akan berjumpa pada video review nantilah. Dan apa lagi yang padu pada smartphone ni adalah hardware yang digunakan, iaitu dia punya RAM berjenis LPDDR5X Ultra. Kemudian dia punya storage berjenis UFS 4.1. Dia punya hardware ni dah macam smartphone flagship punya hardware lah. Memang padu gila. Untuk display dia sudah tentu hadir dengan display yang mewah, yang mana smartphone ni menggunakan panel jenis AMOLED, ada refresh rate yang tinggi 144Hz dan juga resolusi yang tinggi 1.5K resolution. Smartphone ni juga ada chip tambahan seperti smartphone flagshipnya iQOO, yang mana ianya ada super computing chip Q1. Ini lebih kepada untuk dorang punya performance gaming. Nanti kita cerita lebih detail lah pada video review. Dan apa lagi yang padu pada smartphone yang nipis ni adalah kapasiti bateri dia. Besar gila weh. 7000 mAh dan pengecasan sepantas 120W. Memang tak masuk di akal lah. Smartphone yang nipis tapi ada bateri yang super besar dan pengecasan yang laju gila. Satu combo yang sangat premium lah sebenarnya. Bateri yang besar dan pengecasan yang laju. Baiklah, untuk setup kamera dia ada dua je. Nampak macam tiga kan? Tapi tak, dia ada dua je. Yang ini dia punya flash, kemudian kamera utama dia 50MP. Bawah ni ialah 8MP untuk kamera ultra wide. Dan kamera selfie ialah 32MP. Besar juga untuk kamera selfie dia ni. Jadi nampaknya ini saja video unboxing kita. Video lebih detail kita akan berjumpa pada video review nanti. Dan agak-agak berapa harga jualan si iQOO Neo 10 ni? Cuba komen. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tekan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.